Satu malam, umur dia 3 tahun waktu tu. 3 tahun. 3 tahun. Okey. Jadi dia seorang ulama. Jadi dia cerita pengalaman dia. Waktu pukul 3 pagi tu dia bangun malam, dia tengok pakcik dia sedang qiyamul lail. Jadi dia pun sama, nak sembahyang malam ikut macam pakcik dia. Jadi pakcik dia pun tepuk dia. Dia kata, Sahal, dia kata, ingatlah Allah selalu. Dia umur 3 tahun dah diajar dah ni. Tu boleh nampak terangkan pada Bilal. InsyaAllah. Ingat pada Allah selalu. Jadi Sahal pun kata, ingat pada Allah macam mana? Lepas tu kata pakcik dia, kamu berzikir setiap kali kamu nak tukar baju, 3 benda ni. Allah ma'i. Allahu naziri. Allahu syahidi. Maksudnya Allah sentiasa bersama denganku. Allah sentiasa melihatku. Cukuplah Allah jadi saksi atas perbuatan. Cantik. Jadi setiap kali dia nak buka baju je, dia nak salin baju, dia akan baca ni 3 kali. Lepas tu dia dah baca, budak-budak boring kan. Lepas tu dia jumpa lagi pakcik dia. Pakcik, dia kata, dah habis baca dah. Lepas tu pakcik dia kata apa? Sebelum kamu tidur, baca 7 kali. Tambahlah pula. Nampak? Kayuhan tadi kena kuatkan lagi. Ke depan lagi. Jadi 7 kali. Dan setiap malam dia baca 7 kali. Lepas tu dah boring. Dalam setahun gitu dia pun jumpa dengan pakcik dia. Pakcik dah baca dah lama dah ni, dia kata. Pakcik dia kata apa? Okey, kalau begitu setiap malam. Tadi yang sebelum tidur, ini setiap malam baca 11 kali. Tambah lagi. 11 kali. Dan sehingga dia kata pada waktu itu daripada 3 kemudian kepada 7, kemudian kepada 11, dia tiba-tiba dia merasakan kelazatan dan kemanisan untuk berlaku taat pada Allah. Dan akhirnya dia meneruskannya dan kemudian selepas itu pakcik dia cakap, jadikan ia sebagai satu rutin zikir buat kamu sampai bila-bila. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi itu menjadi kekuatan pada dia walaupun dia seorang, walaupun dia hanya ada pakcik dia yang mungkin ada perbezaan ataupun jarak ya. Tetapi daripada kecil itulah dia membina istiqamah. Umur 6 tahun dia dah hafal Quran. Masya Allah. Saya kata cerita ni memang sangat indah. Tapi itulah lambat tahu. Betul. Dan saya rasa cerita juga boleh jadi inspirasi untuk ibu-ibu dan bapa-bapa baru juga nak mendidik anak daripada kecil itu pun perlu gradually. Perlu sedikit demi sedikit demi sedikit. Ustazah, ulang dulu Ustazah. 3 kita kongsi dengan penonton. Supaya kita saya pun nak dengar lagi. Apa 3 tu? 3 zikir tadi tu. Allahu ma'i. Maksudnya Allah sentiasa bersama denganku. Ma'i. Mim ain dengan alif maksurah. Mim ain. Ma'i. Allah beserta denganku. So bila kita kata Allah beserta denganku, kita dah tak takut dengan orang kan? Betul. Jadi Allah sentiasa bersama dengan aku. Allah bersama dengan aku ni. Kemudian yang kedua, Allahu naziri. Allah sentiasa melihatku. Jadi melihat tu jadi dia akan berlaku ikhlas, amanah, jujur kan. Dan dia tidak apa orang kata tu tidak menipu ya, tak berani nak menipu. So di situ Allahu naziri, Allah sentiasa melihatku. Dan yang ketiga Allahu syahidi. Cukuplah Allah jadi saksiku. Maksudnya bila dia nak buat baik, dia tak tunggu orang suruh buat baik. Dia bila nak buat baik, dia tak perlu nak tayang-tayang untuk orang tengok dan juga bagi penghargaan daripada orang lain.